Kenapa kalau ada batu karang dekat buah pinggang ataupun batu karang dekat ureter, doktor boleh buang batu tu saja. Tapi kalau batu dekat pundi hempedu, doktor pakar bedah am suruh buang the whole pundi hempedu. Kenapa doktor? Soalan ini bergantung dengan kedudukan batu di dalam badan kita. For example, kalau batu dalam saluran kencing, doktor pakar bedah saluran kencing, urologist, dia orang boleh buat pembedahan mengikut daripada saluran kencing. Daripada tempat kencing, dia naik ke atas ke saluran tu, dia boleh pecahkan batu dan keluarkan batu. Untuk batu hempedu, sekiranya batu ni terduduk di dalam pundi hempedu, caranya untuk mengeluarkan batu ni adalah satu cara je, adalah dengan pembedahan. Tapi sekiranya batu tu kedudukannya di dalam saluran hempedu, kita panggil common bowel duct, saluran hempedu tu dia akan turun dan dia akan buka kat usus kita. So dengan secara prosedur endoskopi, di mana kita akan masukkan kamera ikut mulut ke dalam perut ke usus, dari tempat pintu ke saluran hempedu ni kita boleh buang batu dari situ. Prosedur yang doktor kata endoskopi untuk buang batu di saluran tu, apa nama prosedur tu doktor? Kita panggil endoskopi retrograde cholangiopancreatigogram, ERCP secara pendek. Saya ada baca di media sosial ada seorang ni, dia kata kalau di Malaysia ada batu di pundi hempedu, doktor buang pundi hempedu terus. Tapi dia kata ada di negara luar, antara negara yang disebutkan Singapura lah, saya tak tahu betul ke tak. Dia kata doktor dekat Singapura takkan buang pundi hempedu. Doktor akan buang batu tu sahaja melalui prosedur ERCP. So dia kata doktor kat Malaysia ni saja je suka sangat buang you all punya pundi hempedu. So boleh tak doktor clearkan sikit this part and the explanation? Betul ke boleh dengan ERCP sedut batu daripada pundi hempedu, ataupun sebenarnya ini pemahaman yang salah? Sebenarnya kenyataan ini tidak benar. Ada juga kawan-kawan kita yang bertugas bekerja kat Singapura, rawatannya sama juga. Sekiranya batu tu kedudukan di dalam pundi hempedu, cara untuk membuang batu adalah dengan pembedahan dan membuang hempedu sekali dengan batu. ERCP ni dia secara endoskopi, kita masuk ke dalam usus, ke dalam saluran hempedu, kita boleh buang batu di dalam saluran hempedu saja. Tapi antara sambungan dari saluran hempedu ke hempedu, dia ada satu duct yang kita panggil cystic duct. Kebanyakan cystic duct ni dia sebenarnya sangat narrow dan dia berpetah-petah sometimes. So untuk ERCP untuk masuk melalui cystic duct ni ke dalam pundi hempedu, nak bersihkan batu, sometimes batu tu besar, tak muat nak masuk dari cystic duct pun. So sebenarnya tidak boleh buat. Secara technically dia tidak boleh berjaya. Siri jom dengar tips ini dibawakan khas untuk anda oleh Columbia Asia Hospital Tebrau.